Sebab kalau mall besar dekat situ, paling dekat kalau contohlah dengan Mid Valley lah kan, kalau naik motor kan, kita naik motor dalam 5 minit sampai. Okay, aku interesting pasal segitiga emas ni sebab aku tidur hotel baru semalam dekat KL. Tadi tulis kat situ hotel tu dalam segitiga emas wah. Dekat mana? Aku tidur dekat Berjaya Times Square. Okay. Okay, so segitiga emas ni, contohlah aku pernah dengar juga in term of business punya part, dia bagi tahu okay, segitiga emas ni consider rental yang paling mahal, kawasan paling crowd dalam Malaysia lah. Okay. Cuma kau nak tahu point segitiga emas tu dia daripada mana ke mana? Dia A ke B, B ke C tu ke mana? Segitiga tu. Dia sebenarnya benda ni perspektif tau. Okay. So segitiga emas ni, biasanya kalau dia orang cakap segitiga emas tu, dekat KL yang betul-betul KL macam hang kata Berjaya Times Square, apa benda semua tu, dia ada satu. Okay. Dia ada satu kawasan yang orang stay situ, perumahan situ, segitiga emas. Yang tu memang betul-betul mahal lah. Yang kawasan aku ni pula orang kata tak, dia bukan pinggir bandar. Dulu masa aku naik tu pinggir bandar. Tapi sekarang ni dah betul-betul orang kata bandar lah situ kan. Semua dah kondo naik apa semua. Segitiga emas ni maksudnya perspektif dia macam ni tau. Facilities tu paling besar lah kat situ orang tahu. Dia ada 3 tempat. Oh, di facilities lah. Dia dari segi facilities. Maksudnya macam rumah aku tu, masa awal-awal tu memang kosong lah. Semua sekarang ni memang pantang ada tanah je mesti kena beli. Memang ada kondo lah. Memang ada kondo. Dia macam aku 5 minit pergi Mid Valley, 4 minit pergi Sunway Lagoon, Sunway Pyramid. Lepas tu dekat situ lagi satu ada IOI Mall lagi dekat situ. So bagi aku, kalau ni zaman aku kecil tu, orang kata segitiga emas sebab tempat aku tu bila aku cakap Sri Sentosa, orang tak tahu tau. So bila aku cakap dia dekat dengan Mid Valley, dekat dengan Sunway Lagoon, Sunway Pyramid, dekat dengan IOI Mall Puchong. Memang prime gila lah. So aku tengah-tengah aku cakap. Macam tu. Jalan Kelang Lama tu tengah-tengah. Ada situ. Sebab dulu orang tak tahu jalan tu sebab bukan jalan utama. Tapi sekarang ni dah jalan utama lah. Memang sesak lah. Sebab dulu kalau orang nak lari tol ke apa ke, ikut jalan Kelang Lama ni. So itulah perspektif segitiga emas tu. Segitiga emas tu maksudnya apa benda yang paling besar dekat situ tapi dia tak boleh ada 2. Dia kena ada 3 benda keliling. Baru lengkap segitiga tu lah. Betul. Itu yang datang ayat macam tu. Itu okay, yang aku faham lah. Okay. So maksudnya kalau dekat KL tu yang betul-betul town KL sebenarnya mana? Sebab dia banyak tau. KLCC pun kira crowd area. Bukit Bintang pun crowd area. So mana satu yang betul-betul main di KL ni? Okay. So bila cerita pasal KL ni, orang kata KLCC tu lah.